Untung jadi orang Kelantan tuan-tuan Allahu Akbar. Makanan dekat sini murah-murah tuan-tuan. Ni saya makan dekat food court ni. Biasa kalau food court, kalau dekat KL, Selangor, harga memang gila-gila lah tuan-tuan kan. Takkan dapat bawah RM10 lah. Jom saya share dengan anda apa yang saya dengan kawan saya makan di Maidin. Food court Maidin Jom. Ni member saya ni dia makan ikan keli tu. Oh, besarnya tuan-tuan. Besar-besar bas. Berapa ringgit ni? RM9 je tuan-tuan. RM9 Murah. Kalau makan dekat KL Selangor, ikan keli je ada dekat RM10 lah. Ni satu set tau. Ada sup lagi. Saya tuan-tuan, saya makan hot plate makanan favourite saya lah. Kalau mana-mana saya pergi ke, Kelantan ke, Johor ke, Kedah ke, saya cari yang ini juga tuan-tuan Ini makanan paling legend kalau dekat food court Berapa ni? RM8. Ni. Mana nak dapat? Kan? Hot plate RM8. Siap ada telur.